Vietnam kita ada 0-0. Sada first ball Wutinon untuk Jirasak bagi Libas. Mudah dalam permainan, tetapi itu satu kesilapan. Masih lagi Utawan Sopa. Dia melakukan pukulan tetapi masih dapat dinaikkan di situ. Masih lagi pengadil belum menghentikan perlawanan. Pemain Thailand beberapa 0-2. Mudah saja diambil Krisada antara Wutinon untuk Jirasak. Krisada, bola itu masih lagi cuba dibantu. Krisada. Thailand 6-4-1 ตอนนี้เล่นดีมาก chance ball Wutinon clearance and chance for Vietnam. Another blocker by Jirasak. 6-2, 4 Thailand. Kadas pula daripada Vietnam. Satu tolakan mudah saja Wutinon. First ball untuk Jirasak. Blocking penuh. Krisada, satu servis perlahan saja. Hantaran kali ini tepi. Itu satu hantaran yang begitu susah. Vietnam. Krisada kaki kiri. Wutinon untuk Utawan Sopa. Satu pukulan. 7. Vietnam 4. Krisada. First ball Krisada. Wutinon for Utawan. Bola keluar. Dia menjadi key player untuk melakukan servis berbanding dengan Wutinon dalam perlawanan yang pertama. Satu taktikal yang 9 untuk Thailand, 5 Vietnam. Satu servis ke arah ke belakang Jirasak. First ball Jirasak. Sada. First ball Peha. Hantaran kali tinggi untuk Utawan. Ayam. 12-7. Servis ke arah belakang. Nguyen. Kandas pula. Peluang Wutinon. Jirasak. Ball yang naik dengan cantik memberikan peluang pada Thailand. Satu Krisada. Wutinon kepada Utawan Sopa. Itu satu rembatan tetapi masih dalam permainan. Nguyen. Blocking pula dan Sipapet. Vietnam 1, Thailand 0. Servis Jirasak. Sada. Baik, satu sama. Krisada. Satu first ball yang mudah. Antara itu ke tepi. Nguyen. Ibasan Nguyen memberikan mata. Very good service Krisada. Jirasak. Straight tu. Adalah benda yang kita perlu kaji ya. Itu susah tu. Nguyen. Satu super strike daripada first ball Krisada. Wutinon. Utawan Sopa. 3 sama. Thailand. Vietnam. Krisada. Good service. Wutinon. Utawan Sopa. Baik blocking daripada Vietnam. 4 sama. Vietnam, Thailand.
Nguyen. Oh, itu Thailand 4. Satu servis drop tetapi dapat diambil Krisada. Wutinon untuk Putawan Sopa. Blocking kena tetapi nombor 12 ini bukan Nguyen. Yang ini pun Nguyen juga. Entahlah. Warning lah. Susah Putawan Sopa bukan. Ui. Terbalik. Oi, apa punya hantaran tu? Vietnam 8, Thailand 5. Satu servis ke arah Krisada Sungbong. Wutinon untuk Jirasa. Oh, blocking, bola melantun keluar. Jirasa 8 untuk Vietnam, 6 untuk Thailand. Baik servis daripada Krisada tetapi masih lagi 11 adalah Chow dan Lee Sang Chow. Sama gan Python ni, game ni susah mak. Ui. Satu push ball. Hantaran ini kepada itu. Baik. Vietnam mendahului. Wutinon kaki kiri. Hantaran itu untuk Jirasa. Oh, baik sekali lagi. Krisada mudah diambil di situ. Hantarannya cross pula. Oh. Vietnam 10. Satu servis yang diambil Wutinon. Cross kepada Putawan. Oh, blocking. Terpelanting keluar. Cross ball ada. Hantaran ini. Sekali lagi. Oh, kena kepala. Asyik baik 10. Vietnam. Cari Krisada yang sudah pun menutup ruang tepi. Oh, dia membalas pula dengan satu libas. Sebelah sama. Krisada Sungbong. Satu servis tapak. Hantaran ini kepada Lee. Blocking bocor. Satu servis yang dicongkel oleh Wutinon lebih awal. Putawan Sopa melepasi semua sama. Krisada Sungbong nampaknya dia memang benar-benar memberi kesan untuk pasukan Thailand. Ini mungkin untuk Lee. Satu libasan yang terkena. 13-13. 13-12 sebenarnya. Hantaran tinggi. Dirasakan Krisada Sungbong. Adakah kemasukan Wichan akan memberikan kesan? Lee. Wichan memang ada kesan. Lawan ini ke tie break. Servis Vietnam. Diambil Krisada. Hantaran. Wutinon masuk balik. Oi. Krisada. First ball mudah. Mungkin Lee. Gulung. Satu libasan gulung yang cantik. Satu servis yang mencari Wutinon. Tetapi Wutinon menunggu Jirasa. Satu libasan yang bloker tengah-tengah tiga. Tapi sebenarnya dia servis ke arah bola gelembung. Ini terlalu mudah untuk Vietnam. Lee. Blocking Putawan. 16. Satu tolakan mencari Krisada Sungbong. Wutinon daripada arah belakang. Putawan Sopa merembat. Tetapi blocking. And Vietnam. What will be your answer? Abang Musin dulu dekat wilayah Chong Buri kan. Selalu nampak abang kat pantai. Krisada Sungbong. Itu bola yang Lee menunggu di tepi. Satu gulungan yang saya tak main. Okey, Taiwan. Okey, nampak. Dia orang faham apa. Siap, nampak dia tepi, nampak. Ini orang you suka tipu. Leading. Vietnam leading. Ball. Sekarang Wutinon untuk Putawan Sopa. Satu Thailand. First ball. Second ball. Gulung kiri. Itu sekali lagi. Adakah sekali lagi mata untuk Vietnam? Nomor satu servis yang mudah saja. Krisada Sungbong. Sekarang Wutinon agak rendah pada Jirasa. Itu satu. Krisada itu baik. Tetapi tanukan mudah. Masih lagi Putawan. Cuba. Itu kesilapan. Kenallah siapa. Krisada. Itu satu servis yang baik pada Krisada.
Baik pada Krisada, Wutinon ke tengah, Putawan Sopa, tapakan. Oh, masih lagi. Ada satu. Ada Vietnam 2, Lee bas. Oh, itu dia. 4-7 ketika ini. Satu sebi gelembung daripada Krisada. Saya pun tak tahu apa matlamat dia. Ini dihukum mudah oleh Vietnam. Servisnya terus mencari Krisada. Wutinon cross, Jirasak, bola itu melantun keluar. Thailand 5-8 untuk Biare. Alamak. Lan dengan Song, aduh. Satu daripada Krisada. Wutinon kepada Putawan. Woi. 7 untuk Thailand, 8 Vietnam. Krisada Sung Hung cari tepi gelanggang tetapi kandas. Mata ke-9. Hanya dia macam memberi satu amaran pada Wutinon. Antara Wutinon agak ke tepi. Jirasak. Oh, blocking. 9 untuk Vietnam. Sadar bola itu mudah dinaikkan. Adakah Lee akan melakukan satu ibasan? Lee. Ada peluang untuk Vietnam menang. Keadaan ini 10-8. Ada hantaran. Ada di situ. Putawan Sopa. Keluar. Mana arah bola ini ditujukan? Nampaknya mungkin saja ke arah Lee. Tapi dapat diambil oleh Song. Tapi cross ball daripada situ. Dan libasan ini memberikan mata yang ke-11 untuk pasukan Vietnam. Vietnam mendahului. Satu bola yang cukup baik. Wow. Servis ace. Krisada. Oh, dia pula mencuba. Tetapi hantaran ini, Lee membelasah. Oh. Vietnam mencari sasaran yang sama. Jirasak menaikkan bola tu. Wutinon untuk Jirasak. Blocking 3 orang. Tetapi Krisada. Mudah kali ini Song. Untuk Lee ke tepi. Ke tepi. Oh. Itu untuk Krisada. Wutinon kepada Putawan, blocking 1. Alamak, terkucil. Jirasak. Ahai. Oh. 6 centang tai một trần quả tôi dệt ngồi. Itulah kemenangannya. Susah sebenarnya.